PMX sendiri pun menyuruh semua kementerian untuk menggunakan AI untuk jawab rasmi. AI ni adakah memang betul-betul membunuh peluang pekerjaan sebenarnya? Dia membunuh orang yang tak nak berubah. Itu je. Teknologi dicipta untuk orang malas. AI boleh mengambil alih banyak pekerjaan manusia dalam 5 tahun akan datang, terutama kerja-kerja kognitif. Data analisis adalah sesuatu yang boleh di-replace dengan AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube Buat Saja dan anda berada dalam satu siri Bisnes Saja Siri. Di mana dalam siri ni kami buatkan tentang perniagaan, bedah siasat bisnes, isu semasa dan semua yang berkaitan tentang bisnes untuk membantu anda menjadi lebih jelas serta on track dalam bisnes. Saya Syarifuddin Zaidan. Saya Fadi Ghazali. Dan hari ni kita nak cerita tentang buang orang. Ya. Buang orang. Yes. So kalau tengok ni tuan, kita terus tu the topik lah Mengikut tahun 2025 tuan disaksikan lah. Kalau tengok angka yang lebih kurang Amazon buang 14,000 orang. Meta buang 3,600 orang. Microsoft buang antara 6,000 ke 9,000 orang. Starbucks buang 1,100 orang. Dan Petronas sendiri membuang hampir 5,000 orang. Adakah memang trend pemotongan pekerja besar-besaran akan berlaku dengan lebih rancak tahun 2026 tuan? Kalau tuan tengok cara tu trend ni. Ni 2025 ni. Pada pandangan saya, dia bukan trend buang orang. Dia trend teknologi yang meningkat. Ya. Jadi efisiensi disebabkan teknologi itu meningkat. Jadi bila efisiensi meningkat, ceritanya kenapa perlu orang? Kalau efisiensi itu sebelum ni perlu 10 orang untuk buat satu perkara. Sekarang ni perlu tinggal 2 orang. Jadi 8 lagi buat apa ada kat situ? Itu yang perlu dibuang. So selaku tuan yang memang membangunkan teknologi kan. Kalau as of now dalam Funivo sendiri pun dah ada kuasa, kemudian ada talent AI, dan kita pun ada Sentra. AI ni adakah memang betul-betul meninggikan, membunuh peluang pekerjaan sebenarnya? Sebab itu ya ramai orang risau kan. Dari sudut staff lah, dari sudut business owner, saya yakin pasti anda akan suka, betul tak? Tapi sebenarnya akan membunuh peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan makin hauk, susah cari. Adakah AI memang betul-betul membunuh? Dia akan bunuh orang yang tak nak berubah. Dia bukan membunuh peluang pekerjaan. Dia membunuh orang yang tak nak berubah. Itu je. As simple as that. Kan? Ambil contoh macam ni lah. Dia ada satu podcast yang saya dengar. Podcast ni dibuat bersama dengan Profesor Yoshua Bengio. Oh, nama? Yoshua Bengio. Saya tak tahu betul ke tak saya sebut ni Bengio tu. Bengio. Bengio lah kan? Bengio lah kot. Orang ni adalah salah seorang diberi julukan bapa AI dunia. Sebab dia yang dah start AI ni. Sebelum AI tu bercerita tentang ChatGPT semua, dia dah start benda tu dulu kan. Jadi dia dah bagi amaran dah, akan banyak pekerjaan hilang pada tahun 2026, 2027. Hilang banyak pekerjaan. Dan of course hilang pekerjaan tu adalah kepada mereka yang tak nak berubah. Itu je. Jadi kita tak boleh marah penciptaan mesin jahit disebabkan orang tukang jahit hilang pekerjaan. Betul? Jadi tapi kita kena faham industri pakaian makin membesar disebabkan penciptaan teknologi mesin jahit. Jadi siapa-siapa yang jadi tukang jahit kena cepat-cepat belajar cara guna mesin jahit. Betul. Macam tu. Jadi dalam kes ni AI saya ambil contoh simple lah. Dulu kita nak buat satu short movie, 3 minit punya ni, perlu ada pelakon, perlu ada skrip, perlu sewa kamera, atau beli equipment atau beli sewa kan. Dan perlu travel pergi ke tempat tu. Jadi berapa ramai orang terlibat just untuk buat 3 minit punya shots. Sekarang ni prompt je. Prompt gini, scene gini. Dia tak perlu itu shot 3 minit nak kena rakam, lepas tu kena edit lagi kan. Ini tak, semua dah ada. 3 minit tu just prompt. Jadi katakanlah kerja yang sepatutnya melibatkan 5-10 orang, dah seorang je kena buat. Kan. Jadi fotos yang terlibat ni, caranya adalah awak kena belajar penggunaan AI.
Betul. Dan saya faham satu perkara tuan. Teknologi dicipta untuk orang malas. Maksud saya macam ni. Kenapa eskalator dibina? Untuk membolehkan kita tak payahlah naik tangga. Kenapa lift dibuat? Samalah juga. Dan kalau dulu tengok, bukannya isu teknologi ni membunuh apa-apa pekerjaan. Tapi teknologi ni menambah peluang pekerjaan yang baru. Kalau dulu ingat tuan, ada satu movie kan. Movie yang putih dulu. Nak telefon mana, dia akan sambungkan wayar-wayar. Kan? Mana ada dah sekarang. Telefon direct lah. Dan dulu ada tukang type, kerani tukang type. Sekarang mana ada dah. Tak ada. So bila teknologi tu hilang, dia akan wujudkan peluang pekerjaan yang baru. So bagi orang-orang yang risau tentang pekerjaan yang dibuang ni, bagi saya pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan operational yang boleh diautomasikan dan di-AI kan, anda kena upgrade. Macam yang Tuan Fadi kata tu, upgrade. Contoh ni kalau paling latest tu tuan, dulu untuk helikopter kena ada driver. Sekarang ni saya silap helikopter pun dah tak ada ni kat atas gambar pakai drone je. So kalau tak berubah, bukan sekadar AI saja yang boleh membunuh, tapi semua teknologi boleh membunuh. So membunuh kepada orang yang tak nak berubah. Okay, kalau ikut yang pakar ataupun bapa AI ni kan, Yoshua Bengio ni, dia kata apa tau? Betul tuan sebut nama dia. Suka sebab nama dia unik. Bengio, Yoshua Bengio. Dia cakap apa tau? AI ni dia meramalkan. Ni ramalan dia meramalkan AI boleh mengambil alih banyak pekerjaan manusia dalam 5 tahun akan datang, terutama kerja-kerja kognitif. Kognitif ni maksudnya macam mana tuan? Kerja-kerja yang mengguna pakai komputer. Kerja-kerja yang kognitif, yang operational, yang rutin, yang buat benda sama yang je. Berasaskan komputer. Maksudnya benda yang boleh dikomputerkan. Okay. Maka AI akan replace benda tu. Contoh apa? Kerja komputer. Kalau saya tanya tuan, setiap hari, apa kerja yang melibatkan komputer tuan? Yang kalau tanya saya jawab email je tuan. Email, maksudnya pergi dealing orang, dia buat email appointment. means apa? Email means menulis penulisan. Artikel. Betul tak? Melibatkan komputer. Itu AI akan replace. Yalah, kalau dulu kena ada, mungkin macam ni lah contoh tuan. Dulu mungkin kena ada copywriter. Sekarang ada ChatGPT, tuliskan copywriting untuk saya. Correct. That is what we call kognitif. Yang kerja-kerja yang berasaskan komputer. Menulis. Lagi apa lagi? Menganalisis data. Dia panggil analysis. Data analysis. Kan kita kata, saya perlu data analyst. Adalah orang tu kan cakap, data analyst. Data analysis adalah sesuatu yang boleh di-replace dengan AI. Sebab dia melibatkan komputer. Sebab tu bila orang kata data analysis, saya tak letakkan itu sebagai, ya betul itu priority. Tapi zaman sekarang ni, sebab saya juga sedang buat saya punya doctorate kan. Data analysis, bila saya dapat data, kami diajar, bukan awak baca data, awak masuk dalam AI, AI tu akan analyskan data tu. So, kita yang ambil analisis tu buat kesimpulan kita. Sebelum ni, kita kena baca semua data untuk buat analisis. Ya, betul. Zaman sekarang, bukan kita buat analisis, kita masuk dalam AI, AI yang akan buat analisis. Dan AI bukan sahaja buat analisis, guna data yang ada sahaja. Kita boleh prompt, cuba awak combine data yang ada real dekat luar dan data saya. Dan cuba buat analisis yang lebih baik. Sebab kalau kita nak buat analisis, kita baca data kita je. Betul. Kita tak ada data daripada luar. Tapi AI, dia boleh ambil data kita dan gabung dengan data luar. Dan dia akan bagi advice yang lebih solid. Okay, apa lagi kerja kognitif lain? Kalau coding. Coding. Macam contoh, kita kan ada tech company, Funevo Tech kan. Kita ada Kuasa, ada Talent AI, kita ada Sentra. Untuk makluman tuan, dulu bila mana kita nak buat satu software kan, dia ambil masa 3 ke 6 bulan just nak buat MVP. Dulu, waktu kita mula-mula nak buat software company kan. Tapi sekarang ni, 2-3 hari dah boleh siap full-fledged software. Software yang betul-betul power, yang bukan saja UI UX je siap. Semua. Kan?
front end, back end, semua siap. Yang masa 2-3 hari. Apa lagi? Adakah contoh tuan, adakah graphic design dan juga video editing is part of benda kan yang dia ada kognitif yang menggunakan komputer. Tuan edit video sebelum ni guna apa tuan? Komputer tuan. Yelah, tapi dia melibatkan kreatif tuan. Sebab saya pernah jumpa kan, ada orang yang dia bila wujudnya AI ni, dia ada dua mazhab tau. Satu mazhab yang kata bagus, AI ni membantu kerja. Ada yang kata AI ni buat tak ada roh tuan. Tak ada feel. Lagu ke, video ke, grafik ke, dia tak ada roh. Sampai tahap sebab orang yang buat tu tak ada roh. Itu je. AI bekerja ikut so far lah, ikut teknologi kita ada, ikut prompt kita. Kan? Jadi kalau orang yang buat tu prompt dia tu tak ada roh, awak tak boleh cakap AI tak ada roh. AI ni tuan, ni adalah cerita sikit. Suspend tuan. Ini daripada Joshua Bengio juga tuan. Ingat daripada Fandi Ghazali. Joshua Bengio. Macam tu. Okay. To that extent, dia bagi amaran lah, because of dia tahu keadaan AI ni kan, dia bagi amaran. Dia contoh macam ni kan. Dia boleh analisis data kan. Dia boleh baca email kita kan. Bayangkan tuan katakanlah kita ni adalah satu company AI dan kita takut AI ni buat sesuatu yang tak baik pada kita. Jadi katakanlah tuan adalah CEO company AI yang besar, lebih besar daripada Nvidia. Tuan F dia Funny Evo dia. Saya ingat tahu cara tadi. Nvidia. F tu Funny Evo lah tuan. FE okay. FE dia okay. FE dia okay. F dia okay. Jangan tuan, macam-macam. Dan saya pun hantar kepada tuan satu email. Okay. Kehadapan Tuan Pudin. Tuan kena shut down AI ni sebab AI ni akan bagi masalah in future. Gini. Siapa akan baca email tu dulu? Komputer lah. AI tu akan baca dulu. Okay. What will AI do is bila dia boleh synthesize the data, dia boleh tahu yang dia akan ditutup. Betul tak? Betul. So apa yang dia akan buat? Dia tak kasi tutup lah. Tak, dia akan hantar email kepada saya, noted thank you. So saya ingat noted thank you tu daripada saya, daripada tuan. Dia juga akan hantar email kepada orang yang engineer whatsoever. Please besarkan server gini ni. Yang hantar siapa? Syarifuddin Saidan. Ui. Seram tuan. Seram. And then katakanlah kita punya yang jaga tag tu, server tu dapat email pada tuan. Dia dah jadi arahan kan. Grup CEO hantar. Dia pun okay, kita tambah server gede-gede capacity gede-gede because of Tuan Pudin bagi arahan. Zap. So AI pun dia ada otak yang lebih besar lah, server yang lebih besar. Dia pun buat kerja dia zap. That is sebab tu dipanggil generative AI, gedebak. Kalau kita tidak ada halangan untuk AI ni, sekarang ni kita happy dengan AI boleh bantu kita. At one point, sekarang pun AI dah boleh buat kerja dia sendiri tanpa kita ada pun. Kan? At one point, dia boleh bagi direction, order tanpa kita perasan. Seram tuan. Macam cerita Terminator tuan. Memang cerita dia jadi cerita Terminator. Saya ambil contoh, kenapa saya kata macam ni? Contoh kan, kalau kita guna Gemini lah, ini very simple Gemini kan. Kalau tuan guna deep research, katalah contoh nak buat report PhD, tuan bagi prompt, klik, dia akan dalam proses boleh tinggalkan page ni. Maksudnya dia akan bergerak dekat belakang. Dia akan pergi semua website, dia akan baca all the journals, dia akan buat synthesize everything, dia akan keluar satu report. Ikut kita kata 80,000 words, dia akan keluar 80,000 words. Siap. Background dia kerja. Jadi itu adalah antara cerita Pro AI and cons lah. Joshua Bengio beritahu. Ada cons jugalah. So kita kena control. Dia memang cons. Memang banyak cons banding dengan pro lah. Pro so far kita nampak. Pro yang kita nampak sekarang ni, kalau tengok ni pun ada latest artikel di Astro One ni, PMX sendiri pun menyuruh semua kementerian untuk menggunakan AI untuk jawab rasmi. Jawab email. Cuma bila dah dapat tu, itu sebagai draft. Orang masih lagi kena masuk campur lah untuk mempercepatkan proses.
Gitu. So memang kalau sekarang ni memang banyak yang bagus lah. Berbanding yang buruk. Ya. Tapi seram tuan kalau tuan cakap yang buruk tu. Memang logik kan? Logik. Apa saya cakap? Logik tuan. Logik. Jadi sebab tu pada pandangan saya kalau kita cerita tentang pekerjaan yang hilang ni, that is very important. Kita sebagai founder ni, kita guna AI, tapi kita kena faham satu benda. AI bukan segala-galanya. Ini POV founder pula. Ya. POV founder. Tadi POV kehilangan pekerjaan simple je. Awak kena upgrade yourself. Upgrade yourself lah. Upgrade yourself. Dia macam semalam pun saya cakap dengan bila berjumpa dengan Mak Noh ni kan. Ramai staff sekarang ni suka kutuk majikan. Suka cakap ini tempat toksik lah, staff tak dengar, bos tak dengar cakap lah, itulah inilah apa semua. Mana cakap simple je, berhenti lah. Yang duduk sibuk lagi kat situ buat apa? Cakap banyak kali, betul tak berhenti. Kalau rasa bagus sangat, keluar. Sama juga dengan adik AI ni, kalau kita komplain pasal AI, kita tak improve diri, rasa bagus sangat, keluarlah, carilah tempat orang nak kita tu. Tapi kalau dah risau, dah nampak kepentingan untuk AI ni dah mula ada, upgrade diri tu, upgrade nilai diri tu, untuk membolehkan anda ada value diri yang membolehkan majikan ambil anda. Okay. Dari sudut majikan, Pak Tuan? Majikan tadi saya beritahu, guna AI, tapi AI bukan segala-galanya. You need to understand. You still need people. Betul. Dalam scaling up business, ada 4 benda elemen. Ini mungkin episod lain lah. Tapi saya mudahkan, ada 4, dan top number 1 is people. You still need people. Ada benda area AI, ada, tapi most majority adalah people lah. Kan? Sebab kita hanya boleh replace benda-benda kerja yang melibatkan kognitif or komputer sahaja. Benda melibatkan emotion, customer service. Bolehlah customer service tu AI jawab call ni apa semua. Tapi bila berjumpa orang, takkan nak suruh AI tu jumpa orang. Ya, betul. Kita lah yang kena jumpa lagi. So manusia masih diperlukan. Benda-benda yang melibatkan kreativiti, strategi, sudut emosi, empathy, strategic thinking. Saya rasa masih lagi diperlukan untuk manusia tu berada bersama. Ya, itulah. Kalau kita nak bincang pasal sedikit sebanyak tentang isu pemberhentian kerja disebabkan AI. Ya, so jangan takut tuan-puan. Teruskan memberi manfaat dan terus menaikkan nilai value diri anda. Bila value diri anda bagus, insya-Allah anda tak dipecat lah. Dan jangan jadi resource, jadi talent. Oh, jangan jadi resource, jadi talent. Bagus tu. Bagus tu. Betul kan? Ya, dan gunalah talent AI. So nak tahu pasal talent AI, kuasa dan AI yang boleh membantu anda, klik link yang ada dekat description. Yes. So itu aja untuk sesi kali ni. Cuba tulis apa yang anda belajar dan cuba tag pula. Cuba tulis komen apa yang anda nak kami korek berkenaan dengan bisnes. So itu sahaja daripada bisnes saja. Saya Syarifudin Saidan. Saya Fadi Ghazali. Kita jumpa lain kali.